as a pakar buah pinggang, do you still face problem nak fahamkan pesakit, nak fahamkan ahli keluarga mereka, nak explain kepada mereka kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang dan start dialisis seawal yang mungkin? Do you still face those problems? Bila I buat counselling kepada pesakit saya, of course, it's a life changing macam saya bagi tahu. It's a life changing scenario. Kita fikirkan dari segi pesakit. Tiba-tiba hari ni pergi jumpa doktor cakap, oh you kena buat dialisis, you kena buat 3 kali seminggu, your life change. So it's something, it's an adaptation issue, what we call a scenario lah. So we must give time for the patient. What's your magic counselling? What is your iconic advice kepada family ataupun kepada pesakit? What makes them finally dengar cakap doktor, okay lah saya setuju nak dialisis? Is there anything like that? I think mainly how we spend time with the patient and how we explain. So when we tell them from A to Z and we explain to them, and not just patient, we always invite the family members. So boleh masuk jumpa doktor? Boleh. It's a decision bukan hanya untuk pesakit, untuk keluarga juga. So kadang-kadang pesakit cakap, doktor saya kena bincang dengan majikan saya juga. So there's a lot of factors. So sometimes bila pesakit datang seorang, dia rasa, ayo, I tak nak bagi tahu keluarga saya. So ada isu-isu macam tu. So kita rasa lebih senang untuk explain kepada pesakit bila family ada. Alright. Saya selalu rasa kalau pakar jantung, diorang agak garang sikit dengan patient, tapi pakar nefrologi ni, you akan tahu dia duduk kat mana, family dia berapa orang, dia kerja apa, you'll know the whole social status Yes. of your patient. So kelebihan pakar nefrologi ni kan, daripada dulu lah, bila kita call daripada emergency department, kita sebut nama patient tu, dia dah tahu dah semua. Yeah. It's normal lah. It's a yeah. And you dah tahu last creatinine dia berapa, last urea dia dah apa. Usually you all remember the patients, yeah. So pakar buah pinggang ni sebenarnya sangat dekat dengan pesakit dan juga keluarga mereka. Once dah start dialisis tu, it's a Continuous process. podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.